Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review semua. Okey, seperti biasa bila tiba hari Sabtu, sekarang adalah waktunya untuk kita membahas tentang episod terbaru daripada Ultraman Omega, which is yang mana hari ini menayangkan episod yang ke-14 sekaligus pembuka kepada core kedua. So Izzat baru tengok pagi tadi. Jadi dalam video kali ini Izzat akan buat sedikit perbahasan tentang episod tersebut. So kalau kau nak tahu apa saja benda yang menarik yang ada dekat dalam episod ni, make sure kau stay tune dekat dalam channel ni, okey? Episod ke-14 Ultraman Omega dibukakan dengan kemunculan daripada Zovaras ya. Waktu ni Zovaras ni dia mengembara dengan menggunakan sejenis sphere yang berwarna ungu dan dia terus mendarat di satu kawasan. Sementara tu kelibat daripada Zovaras tu telah pun dilihat oleh salah seorang pekerja dekat kawasan tersebut. Dan dia ni pun menegur galah Zovaras tu tadi sebab Zovaras tu muncul tanpa sebarang pakaian kan. Jadi dia menegur. Daripada dia membalas teguran orang tu dengan cara yang baik, Zovaras justru menamatkan riwayat daripada orang tersebut dan dia pun mencuri pakaian daripada orang tu juga. Sementara itu di gudang Tayo, sewaktu ni Kose dan juga Sorato ni masih lagi sedang bekerja. Sehinggalah mereka ni mendapatkan sepucuk surat yang dihantar kepada mereka berdua. Dan masa yang sama juga mereka ni pun didatangi oleh Sayuki Uta. Dan entah macam mana Sayuki Uta ni dia dapat mengenali Sorato. Sedangkan mereka berdua ni tak pernah pun bertemu sama sekali. Macam Kose dia pernah bertemu, jadi dia pun panggil Kose dengan nama Zombie Boy. Yang mana merujuk kepada first impression daripada Sayuki tu sewaktu dia pertama kali melihat Kose tu. Sebab Kose waktu jumpa dengan dia kan dalam keadaan yang lemah kan. Macam zombie lah dia kata. Dan waktu tu pun dia akhirnya tahulah kalau nama sebenarnya adalah Kose Hoshimi. Dan waktu tu mereka berdua ni tertanyalah macam mana orang ni boleh tahu identiti dia orang kan. Nama dia orang ni siapa. Sehinggalah Ayumu akhirnya datang ke kawasan tersebut dan dia memanggil Sayuki Uta tu dengan nama Profesor. Dan akhirnya mereka berdua ni berpelukan dan kita dapat tahulah hubungan sebenar di antara Sayuki Uta dan juga Ayumu. Dan benda ni pun Izzat dah pernah jelaskan berkali-kali sebelum ni. Kita lanjut ke opening dan dekat opening ni pun kita ada juga tambahan visual ya. Yang mana sebenarnya 3 orang kan, sekarang dah ada 4 orang. Yang mana Sayuki Uta tu telah pun diletakkan di dalam opening. Sementara yang lain tu masih lagi sama. Tapi saya rasa waktu Ultraman Omega dah dapatkan value yang sama, mungkin visual dia akan berubah. Dan tajuk untuk episod hari ni adalah Omega Elimination Order ataupun arahan menghapuskan Omega ya. Dan kita ni pun diperlihatkanlah dengan Sayuki yang sedang melihat dekat dalam gudang Tayo tu. Dan Kose ni dia mencari tahulah tentang Sayuki ni dan dijelaskan kalau Sayuki ni telah pun lulus daripada sebuah universiti yang dipanggil sebagai University New Peace pada usia 12 tahun dan mempunyai ijazah kedoktoran dalam bidang biologi dan juga kejuruteraan. Selain daripada itu, dia pun merupakan orang yang bertanggungjawab mencipta K-Monitor. Dan dekat sini dijelaskanlah macam mana function daripada K-Monitor tu. Dan kebanyakan daripada apa yang dijelaskan ni semuanya Izzat dah pernah bahas sebelum ni. Daripada sebuah kamera yang boleh digunakan untuk mengesan termografi dan juga biosensor. Serta ada juga Izzat mengatakan dengan memasukkan satu cartridge khas yang mana dia boleh menukarkan K-Monitor menjadi sebuah stun gun. Dan lepas tu dia pun bertanyalah pada Sorato tentang macam mana Sorato ni boleh mencipta perkataan kaiju. Dan dia pun ada jugalah bertanya tentang kewujudan grime ya. Dan dia pun nak tahu jugalah ekologi daripada grime tu macam mana. Macam mana tanduk milik grime tu boleh menghasilkan cahaya. Tapi malangnya macam yang kita tahu Sorato ni mempunyai amnesia. Dan dalam masa yang sama dia pun perlu menyembunyikan identiti dia sebagai Ultraman Omega. Jadi dengan bantuan daripada Kose dan juga Ayumu jugalah identiti Sorato masih lagi terselamatkan. Dan dekat sini pun dijelaskan juga kalau Sayuki ni masih lagi tidak mempunyai kepercayaan kepada Ultraman Omega. Sebab dia kata orang yang kata Ultraman Omega tu melindungi mereka tu masih tidak mempunyai bukti yang kukuh untuk mengatakan kalau Ultraman Omega tu memang berada di pihak diorang. Dan dia pun tak mempercayai Meteor Kaiju milik Omega juga. Dan selepas daripada itu mereka berdua terpaksa tinggalkan gudang Tayo atas urusan kerja. Sebelum sempat Sayuki dan juga Yumo tu meninggalkan gudang Tayo tu, Sayuki ni sempatlah bertanya, walaupun Sorato ni mempunyai amnesia, apa yang mendorong Sorato ni untuk terus menentang raksasa? Kata Sorato tu, dia kata semakin dia melakukannya mungkin dia akan semakin tahu siapa diri dia yang sebenarnya. Dan waktu tu, Kose ni sempatlah bertanya kenapa Sayuki Uta ni
mencari tahu tentang kaiju. Dia kata dia melakukan apa yang dia mahu dan itu membantu orang. Jadi dia anggap semacam situasi itu adalah situasi yang menang-menang lah. Win-win situation. Yang mana kedua-duanya mendapatkan faedah daripada apa yang diorang buat. Yang mana dia dapat melakukan pekerjaan yang dia suka, dalam masa yang sama juga orang pun rasa terhutang budi kerana bantuan daripada dia. Sayuki Utani pun dijelaskan juga kalau dia merupakan orang yang bertanggungjawab dalam mengkaji dan juga membuat ubat pelali untuk Grime dia yang digunakan di episod yang ke-11 dan juga 12, dan juga penambat anti raksasa yang digunakan untuk menguraikan segala sel milik LDG merah tu pun dicipta oleh Sayuki Uta tu. Jadi kita boleh nampaklah kalau Sayuki Uta ni memang merupakan satu karakter yang cukup genius. Dan apa yang Izzat harapkan adalah bila orang tu merupakan orang yang genius, dia sepatutnya boleh baca dengan jelas kalau Sorato tu sedang menyembunyikan sesuatu, dan Izzat harap dia boleh nampaklah setiap kali ada benda yang pelik yang berlaku pada Sorato dan juga Kose ni. Sementara tu, Zovaras yang telah pun mencuri pakaian milik pekerja tadi tu sedang menjejaki Ultraman Omega. Dan waktu ni Sorato dan juga Kose ni sedang duduk di sebuah taman. Dan kalau korang nak tahu, taman tu juga merupakan taman yang sama yang mana Kose tu melihat Omega ataupun Sorato terhempas ke bumi. Sebabnya macam kita ingat daripada episod 1 sebelum ni, memang ada scene yang mana Kose tu sedang berjoging dan dia nampak ada satu benda cahaya yang sedang jatuh daripada langit. Dan rupa-rupanya surat yang mereka dapatkan tu adalah surat daripada orang yang mereka kenal. Macam Sorato, dia dapat surat daripada Sasako. Buat sesiapa yang tak tahu, Sasako ni merupakan ibu saudara kepada Miko, yang merupakan gadis remaja yang berkawan dengan Sorato dan juga merupakan pemilik kepada Mikoto di episod yang kelima. Yang mana dia menyatakan kalau hubungan dia dan juga Miko sudah semakin rapat dan dia ingin berterima kasih kepada Sorato dengan menghantarkan sayuran segar. Reason kenapa diorang letak dialog seperti ini bukanlah tanpa sebab. Sebaliknya adalah tujuannya untuk dia clarify kalau episod 5 tu merupakan episod yang canon. Sebabnya macam yang kita tahu, tak semua episod Ultraman itu semuanya adalah canon. Ada juga episod pengisi ataupun filler yang tak berkaitan dengan cerita utama. Tapi dengan memberikan dialog seperti itu, kita tahulah kalau episod kelima tu merupakan episod yang canon. Dan apa yang Zat boleh simpulkan kat sini, hampir keseluruhan episod di core yang pertama adalah canon dan terhubung dengan cerita utama. Dan pada Zat itu adalah benda yang bagus sebab diorang clarify dan confirmkan benda tu dekat dialog yang seperti ini. Kalau Sorato dia dapat surat daripada Sasako, Kose pula mendapat surat daripada ibu dia. Yang mana ibu dia kata untuk dapatkan satu perkara tu memang ada kalanya memerlukan masa yang cukup lama. Yang mana waktu tu dia minta Kose ni untuk berfikir dalam-dalam untuk mencari apa yang dia ingin lakukan. Walaupun sebenarnya dia dah ada yang mana dia ingin membantu orang dan menyelamatkan orang daripada serangan kaiju. Tapi bila dia fikirkan kalau kewujudan kaiju ni tak ramai orang percaya, dia macam susahlah nak jelaskan benda tersebut kepada ibu dia. Jadi waktu ni Kose ni sempatlah bertanya pada Sorato, apa yang Sorato maksudkan kalau dia akan terus untuk menentang raksasa, kalau dia mahu tahu apa yang dia inginkan ataupun apa yang perlu dia lakukan. Tapi Sorato tidak menjawab dan dia menyatakan kalau keadaan macam ni pun okey juga, dia kata. Dan pada waktu itulah dia dapat mengesan satu kehadiran entiti. Dan entiti tersebut tak lain tak bukan adalah Zovaras ya. Yang mana Zovaras ni terus menghadapi Sorato dan dia tanpa memasa terus menyerang Sorato. Dan Sorato waktu ni dia dapat jugalah faham bahasa Zovaras. Sebab daripada awal Zovaras ni banyak bertutur dengan menggunakan bahasa alien ya. Dan waktu ni dia dapat fahamlah apa yang Zovaras tu cuba maksudkan. Salah satu ayatnya adalah hapuskan Omega ya. Dan waktu ni pertarungan di antara mereka berdua ni bertukar-tukar tempat. Daripada bertarung di taman, mereka bertarung pula dekat kawasan bandar dan kemudian pula di atas bumbung dan seterusnya pula di bawah balik. Sebelum Zovaras akhirnya berubah menjadi gergasi untuk menentang Ultraman Omega. Dan sewaktu pertarungan ni, dia ada mengeluarkan banyak kata-kata yang akhirnya ditranslatekan oleh Sorato ni. Salah satu ayatnya adalah hapuskan Omega, takluki bumi dan hidupkan Genis. Dan waktu ni Sorato mengatakan kalau Genis dah pun musnah. Dan diceritakan juga kalau Genis tu sebenarnya merupakan sebuah planet. Dan kalau korang yang pernah tengok Ultraman CG ataupun Ultraman card game, dekat situ ada diperlihatkan sedikit description mengenai karakter Zovaras. Yang mana diceritakan dekat situ dan ada juga ditulis kat situ
untuk mendapatkan kembali rumah dia, Omega perlu mati. Jadi dekat sini mungkin planet Genesis ni asalnya merupakan planet milik Zovaras. Tapi planet tersebut telah pun musnah akibat ulah daripada Ultraman Omega, dan itu menyebabkan Ultraman Omega ni menjadi musuh sekaligus Zovaras ni mempunyai dendam kepada Ultraman Omega. Dan sikit sebanyak mengingatkan Izzat pada karakter macam Agams. Cumanya kita tak tahulah sama ada betul ke planet Genesis tu dah musnah ataupun tidak. Sebab macam dekat dalam Ultraman Deca, planet Basdo memang dinyatakan telah pun musnah. Tapi Asumi Deca memaklumkan kalau planet Basdo belum sepenuhnya musnah, melainkan dia ditutup oleh kubah sphere. Jadi maksudnya masih ada harapan lagi lah untuk selamatkan. Tapi agaknya dia dah berputus asa. Tapi kalau macam dekat Ultraman Mega ni kita tak tahulah sama ada planet Genesis masih lagi wujud ataupun tidak. Dan Izzat rasa kalau Soratus ni pun dah cakap planet Genesis tu tak wujud, maknanya planet Genesis dah memang betul-betul musnah lah. Dan satu lagi Izzat nak maklumkan, sepanjang pertarungan tu berlangsung, Soratus ni akan mendapatkan kembali ingatan dia tentang siapa yang menyerang dia. Dan kalau macam kita lihat dengan lebih jelas, di dalam flashback milik Soratus tu, Zovaras tu menyerang Omega ni dengan menggunakan Valganus Halberd yang telah pun dichargekan dengan beberapa energi. Dan kalau macam kita tengok nama Valganus ni, iaitu Valganus. Genus tu pula merupakan berasal daripada planet milik Zovaras. Jadi saya rasa mungkin itu adalah sebabnya kenapa dia ni boleh menggunakan kuasa daripada Valganus Armor. Zovaras telah pun berubah menjadi bentuk asal dia yang mana dia merupakan satu alien. Begitu juga lah dengan Sorato pun berubah juga ke bentuk asal dia iaitu Ultraman Omega. Dan dia meminta Kosei untuk tidak masuk campur kerana sasaran daripada Zovaras tu adalah dia sendiri. Jadi biarlah dia yang handle. Sementara tu di NCNFR, Sayuki dan juga Ayumu telah pun melihat pertarungan tersebut. Dan mereka cuba untuk mengenal pasti siapa tu Zovaras. Dan ingat tak macam Izzat pernah cakap sebelum ni dekat episod yang mana Izzat membahas tentang core kedua daripada Ultraman Omega semua ni, kan Zat cakap ada satu scene yang melibatkan karakter Ayumu tu waktu tu dia mengatakan adakah itu raksasa. Sebenarnya apa yang dicakap tu sebenarnya merujuk kepada Zovaras. Dan Sayuki Utani dengan cepat meminta supaya drone analisis dilepaskan. Pertarungan terjadi dan Ultraman Omega dan juga Zovaras saling menunjukkan kekuatan dia. Sehinggalah Zovaras ni telah pun summon untuk dia mendapatkan macam lagi 2 pedang dekat tangan dia lah. Melihatkan keadaan tu, Kosei ni dia terus summon Trigeron untuk membantu. Tapi sama macam Ultraman Omega, Trigeron pun tak mampu jugalah untuk berhadapan dengan makhluk yang cukup kuat seperti Zovaras tu. Sehinggalah Ultraman Omega berjaya menguasai pertarungan, dia menggunakan selaga dia. Kosei terus menukarkan Trigeron menjadi Trigeron Armor dan Ultraman Omega berjaya menguasai pertarungan tu buat beberapa saat. Sehinggalah daripada dada milik Zovaras tu dia mengeluarkan satu meteor kaiju which is Valganus. Dan waktu ni Valganus ni terus menggunakan hampir setiap kuasa yang dia ada. Bermula daripada elemen angin, kemudian pula elemen tanah, dan lepas pula dia menggabungkan 2 kuasa daripada 2 elemen yang berbeza, which is air dan juga api. Yang mana gabungan tersebut telah pun memerangkap Omega ni dalam satu bola air, dan dengan menggunakan elemen api pula dia terus merebus Ultraman Omega tu sehingga matang dan juga sehingga color timer Ultraman Omega tu berbunyi. Dan dalam masa yang sama juga dia terus mengubah menjadi Valganus Halberd untuk digunakan sebagai senjata oleh Zovaras. Dan sewaktu pertarungan tu Zovaras ni dia sedikit sebanyak ada kalanya tidak dapat melakukan pertarungan dengan baik, terutama sekali apabila dia mendengar suara daripada gagak yang menyebabkan pergerakan dia terhenti. Tapi selepas suara daripada gagak tu hilang, dia melepaskan macam satu kuasa kegelapan yang mana dia ni mampu untuk kontrol kaiju yang lain. Termasuk juga Trigeron yang berubah menjadi Trigeron Armor. Trigeron Armor bahkan juga menyerang Ultraman Omega dengan secara paksa. Dan Ultraman Omega tak dapat nak halang benda tersebut. Jadi nak tak nak Ultraman Omega ni dia terpaksa tanggalkan Trigeron Armor daripada tubuh dia. Dan waktu tu pun ada juga satu scene yang melibatkan karakter Kosei ni dicuba untuk sama Rekinus untuk membantu Ultraman Omega. Dan setelah dia melihat timer milik Valganus tu, dia tahu kalau itu pun merupakan salah satu daripada meteor kaiju. Tapi Rekinus waktu ni dia tak nak keluar. Zovaras dengan menggunakan Valganus Halberd tu cubalah untuk menghabiskan Ultraman Omega. Tapi sekali lagi gagak muncul dan menghalang serta menghentikan pergerakan daripada Zovaras. Ultraman Omega menggunakan peluang yang ada untuk dia menyerang Zovaras. Tapi Zovaras ni dapat mengaktifkan perisai. Walaupun dia dapat aktifkan perisai, nampak sangat kalau Zovaras ni berada dalam keadaan lemah. Sebab perisai dia tu dengan mudahnya cepat pecah.
dan Zovaras terus berundur daripada pertarungan. Cipo dah. Ajak lawan tapi lari pula. Begitu juga dengan Ultraman Omega yang telah pun kembali ke wujud manusia dia. Dan waktu ni Sekyuta ni telah pun meminta Ayumu untuk mengesan dan menganalisis data yang telah pun mereka dapatkan. So di akhir cerita, Soratu telah pun mendapatkan ingatan dia tentang apa yang berlaku. Dan episod pun habis. Episod kali ini ditutup dengan ending kedua daripada Ultraman Omega, which is Kyomi Revolution yang dibawakan oleh Mindarin dan juga Ash. Tapi pada Izzat lagi suka Missing Link lah daripada yang kedua ni. Tidaklah Izzat kata lagu kedua ni tak sedap. Sedap, tapi macam tak apa kena dengan visual sangat lah. So, episod ke-14 pun berakhir dengan cliffhanger. Jadi itulah dia episod ke-14 daripada siri Ultraman Omega. Satu episod pembuka yang cukup bagus, sekaligus juga merupakan build-up yang cukup bagus untuk debut daripada form Vaganus Armor di episod kedepannya. Dan di episod kedepannya, kita akan diperlihatkan dengan pertarungan yang dialami oleh Ultraman Omega dan juga Zovaras sebelum dia ni terhempas ke bumi. So macam kita tengok dekat dalam episod 1, lepas dia habiskan Vaxset tu baru dia terhempas. Tapi rupanya ada satu lagi scene yang tidak ditunjukkan, which is pertarungan di antara Zovaras dan juga Ultraman Omega di bulan. Dan sewaktu dalam pertarungan tu pun kita diperlihatkan dengan Zovaras yang menggunakan Vaganus Halberd untuk menyerang Ultraman Omega. Dan dekat episod kedepannya kita akan diperlihatkan dengan debut daripada Vaganus Armor serta usaha daripada Gen Sorato ni untuk menghentikan penaklukan daripada Zovaras itu sendiri. Dan di episod kedepannya pun ada juga kemunculan kaji daripada era Showa, which is Zaragas dan juga Gomez ya. Dan episod kedepannya pun kita akan diperlihatkan dengan dua meteor kaji yang akan digunakan oleh Kosei untuk menyedarkan sekaligus menyelamatkan Vaganus daripada terus berada di bawah pengaruh Zovaras. So maknanya dia akan gunakan dua kaiju sekaligus, which is kita ada nampak kemunculan daripada Trigeron serta kemunculan daripada Rekines. Yang waktu ni macam dekat dalam trailer yang saya pernah bahas sebelum ni, ada satu scene tu yang mana Kosei ni menggunakan Rekines dan Rekines tu mengeluarkan satu gelombang ya. Jadi saya yakin itu adalah sebagai salah satu usaha daripada Kosei untuk dia ni mendapatkan Vaganus sekaligus menukarkan Vaganus ni ke pihak yang baik. So episod kedepannya memang sangat Izzat nantikan ya. So seperti biasa Izzat rasa bila Masayoshi Takesue ni mengarah memang akan ada satu benda yang bagus yang dia buat. Sebab seperti episod Ultraman Decker sebenarnya, episod kedua memang biasanya akan dipenuhi dengan aksi. Tapi yang bagusnya adalah walaupun episod tu banyak menumpahkan pada action, tapi dia tak melupakan perkembangan karakter serta juga untuk menunjukkan hubungan di antara karakter sebelum pertarungan tu terjadi dengan begitu lama. Jadi apa yang berlaku dekat episod 14 Ultraman Decker samalah dengan apa yang berlaku di episod ke-14 Ultraman Omega ni. Walaupun lebih tertumpu kepada pertarungan, tapi setiap karakter tu masih mendapat highlight yang tersendiri. Dan satu benda yang saya nak puji juga adalah daripada segi visual ya. Even dia punya fighting choreography pun sangat bagus. Sebab seperti yang kita tahu, Masayoshi Takesue mungkin agak kurang bila dia mengarahkan pertarungan yang melibatkan Ultraman dan juga Kaiju. Dan ada yang ada kalanya bagus dan ada juga ada kalanya biasa je dia punya pertarungan tu. Tapi bila pertarungan human form, nampak sangat kalau dia sangat meminati koreografi tu dan dia koreografikan dengan cukup baik. Sikit sebanyak mengingatkan Izzat pada Koichi Sakamoto punya pengarahan. Tapi Izzat pun tak nafikan juga kalau visual dia sentiasa cantik. Contoh macam waktu Vaganus ni menggunakan setiap kuasa elemen dia tu, pada Izzat visual dia memang sangat cantik. Apatah lagi bila dia menggunakan kuasa daripada elemen api dan juga air tu tadi. Pada Izzat itu adalah salah satu benda yang Izzat sukalah daripada episod ni. Selain daripada tu tentang karakter Zovaras sebenarnya tak ada apa-apa sangat yang kita boleh bahas tentang karakter Zovaras ni. Sebab Zovaras ni dia banyak bercakap dengan menggunakan bahasa alien. Jadi kita pun tak apa faham sangat melainkan kita tahu tujuan dia adalah untuk takluki bumi serta menghidupkan semula Genos ya yang merupakan planet asal daripada dia. So mirip-mirip dengan Agams lah yang mana tujuan dia tu untuk membalas dendam terhadap Ultraman Omega atas apa yang terjadi ke planet asal dia. So Izzat rasa itu adalah satu benda yang menarik. Cuma Izzat harapkan adalah dia ni tak akan mengulangi kesilapan yang sama yang Agams tu buat. Sebab Agams tu bukanlah saya nak kata karakter dia tak bagus. Cuma macam agak teruk juga motif dia ya. Sebab dia tu masih ada lagi harapan untuk selamatkan planet Basdo. Instead of dia menyalahkan manusia, baik dia cuba untuk menggunakan segala ilmu yang dia ada untuk dia ni menyelamatkan planet dia. Bukannya dengan dia ni pergi ke masa lalu untuk balas dendam. Tapi Izzat harapkan kalau memang betul-betul lah planet milik Zovaras tu memang betul-betul musnah. Supaya dia punya motif untuk balas dendam dia tu jadi jauh lebih kuat dan bukannya atas dasar salah sangka sama sekali.
Karakter Sayuki Ota pun kita dah dapat jugalah gambaran daripada karakter dia, dan diharapkan di episod kedepannya kita akan dapat lagi jugalah tentang dia punya perkembangan karakter. Reza harap kebanyakan episod kedepannya akan lebih bersifat kepada story utama daripada filler. Dan apa yang Zat suka juga dekat dalam episod ni adalah bila Sorato ni dah mula mendapatkan ingatan dia. Reza harap dekat kedepannya ingatan dia tu makin terkuat lagi lah, supaya kita boleh tahu siapa sebenarnya Ultraman Omega, macam mana planet Genos boleh musnah, dan macam mana pula dia boleh hilang ingatan. Adakah sebab terhempas ataupun ada sebab yang lain. So Zat sangat menantikan episod kedepannya. Dari segi kekurangan, Zat rasa macam tak ada apa-apa sangat lah. Cuma ada beberapa pertarungan dekat awal tu agak terkesan biasa ya. Tapi lepas dia dah gunakan Valganus Halberd dan juga Valganus dah muncul, Izzat memang sangat suka dengan pertarungan yang disajikan tu. Cuma masih ada lagi banyak misteri yang belum terkuat lagi dan juga persoalannya. Jadi Izzat rasa tu sajalah kot video kita hari ini bercakap tentang episod ke-14 daripada siri Ultraman Omega. Satu episod pembuka yang cukup menarik, sekaligus juga merupakan satu episod yang pada Izzat cukup menarik untuk ditonton. Dan korang perlu tonton episod ni di channel Suburaya ya. So setakat itu sajalah kot kita punya perbahasan tentang episod ke-14 Ultraman Omega ni. Kalau korang dah tengok episod ke-14 Ultraman Omega ni, apa pendapat korang? Jangan lupa tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Z. Kita jumpa lagi di perbahasan episod ke-15 Ultraman Omega yang berikutnya. Assalamualaikum dan bye. 眺めているだけでよかったのに